Pernahkah kita terfikir mengapa struktur besi penutup lubang Ya'juj dan Ma'juj yang pernah dibina oleh seorang raja bergelar Zulkarnain sehingga ke hari ini masih gagal ditemui oleh ramai pengkaji? Adakah selama hampir 1500 tahun selepas kitab suci Al-Quran diturunkan, kita sebagai umat Islam mungkin telah tersalah tafsir makna sebenar dua perkataan Ya'juj dan Ma'juj? Dalam video ini, saya akan cuba untuk membongkarkan satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia, iaitu tentang hakikat sebenar kewujudan Ya'juj dan Ma'juj. Dan apakah kaitannya dengan umat manusia di seluruh dunia pada hari ini bagi menghadapi bencana Ya'juj dan Ma'juj seperti yang telah dijanjikan dalam Al-Quran, di mana Ya'juj dan Ma'juj akan membuat kemunculan buat kali kedua. Saya memohon maaf kepada para penonton sekalian jika perkongsian ini mungkin akan menyebabkan kontroversi dalam tafsiran urutan tanda-tanda hari kiamat. Saya berharap kita semua boleh berfikiran secara terbuka untuk memikirkan tentang misteri Ya'juj dan Ma'juj. Perkataan Ya'juj dan Ma'juj hanya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali sahaja, iaitu pada surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya pada ayat 96. Dari rujukan sebuah artikel di laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, perkataan Ya'juj bermaksud sesuatu yang membakar dan perkataan Ma'juj pula membawa kepada pengertian gelombang yang cepat mengeras. Jika tuan-tuan dan puan-puan tidak percaya dengan terjemahan dua perkataan ini, bolehlah merujuk ke laman web yang dimaksudkan melalui carian Google. Pada pandangan saya, Ya'juj dan Ma'juj bukanlah sejenis makhluk ganas, tetapi merujuk kepada satu istilah klasik di kawasan Kaukasus pada satu masa dahulu. Satu istilah klasik yang menggambarkan sejenis bencana alam. Ia adalah satu entiti yang sama tetapi ditulis sebagai dua perkataan berbeza kerana Ya'juj dan Ma'juj mempunyai dua sifat, iaitu membakar dan bergelombang. Apakah bencana alam yang keluar dari bawah bumi dan mempunyai dua sifat pemusnah, iaitu membakar dan bergelombang? Sebelum saya dedahkan apakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini dan mengapa kita semua perlu berasa gentar dengan kemunculannya tidak lama lagi, izinkan saya untuk menambah satu fakta lain, iaitu bagaimana rupa bentuk, struktur besi dan tembaga yang pernah dibina oleh tentera Zulkarnain. Cuba kita fikirkan, mengapa Zulkarnain yang memiliki bala tentera terkuat dan terhebat pada zaman itu tidak musnahkan sahaja Ya'juj dan Ma'juj? Ini sangat tidak logik untuk menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai makhluk, kerana sifat makhluk bernyawa pastilah boleh dihapuskan. Dan jika benar Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk, mengapa ia tidak melawan atau membuat sabotaj semasa projek pembinaan struktur besi bersadu tembaga itu sedang dijalankan? Dari hujah-hujah ini, kita boleh simpulkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj adalah sejenis bencana alam yang tidak boleh dimusnahkan dengan kekuatan senjata manusia. Dari dua sifatnya, iaitu membakar dan bergelombang, Ya'juj dan Ma'juj adalah aliran batuan panas yang memusnahkan permukaan bumi. Ia bukanlah sesuatu yang pelik kerana perkara sama juga berlaku di Kepulauan Hawaii, Iceland dan juga di La Palma. Jadi apakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini? Dan mengapa struktur besi penutup lubang Ya'juj dan Ma'juj masih gagal dijejaki? Ini jawapannya. Ya'juj dan Ma'juj adalah satu istilah klasik bagi suatu kaum yang tinggal di sekitar kawasan Kaukasus pada suatu masa dahulu. Kaum ini diceritakan di dalam Al-Quran bermula dari ayat 93. Kisahnya, kaum ini telah mengadukan pada Zulkarnain tentang Ya'juj dan Ma'juj yang merosakkan kawasan penempatan mereka. Kaum ini juga telah menawarkan satu pembiayaan supaya Zulkarnain membina sebuah tembok pemisah yang disebut sebagai Sadda. Tetapi Zulkarnain tidak membina Sadda, sebaliknya baginda telah membina satu penutup sarkofagus menggunakan bongkah besi dan cairan tembaga panas. Penutup ini disebut pada ayat 95 sebagai Ratma. Ini antara fakta penting yang para pengkaji Ya'juj dan Ma'juj terlepas pandang. Zulkarnain tidak membina tembok atau empangan, tetapi sebuah struktur sarkofagus yang diperbuat daripada logam besi dan tembaga untuk membendung limpahan Ya'juj dan Ma'juj daripada mengalir di atas permukaan bumi. Struktur ini masih tertimbus di bawah tanah di sebuah negara Islam berdekatan dengan Rusia, dan kerana itulah selama ribuan tahun, tiada pengkaji berjaya menjejaki lokasinya. Besi sarkofagus Ya'juj dan Ma'juj yang masih tertimbus ini lebih kurang sama rupa bentuknya seperti nuklear sarkofagus yang pernah dibina oleh tentera Amerika pada tahun 1977 dulu di Pasifik. Tujuan nuklear sarkofagus ini dibina untuk membendung penyebaran sisa radioaktif daripada beberapa siri ujian letupan bom nuklear yang dijalankan di beting runit Kepulauan Marshall. Penutup ini dibina menggunakan batu-batuan dan konkrit, juga dikenali sebagai detung. Merujuk kembali kepada topik video ini, iaitu apakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Apakah sesuatu yang membakar dan bergelombang yang keluar dari bawah tanah dan melimpah di atas permukaan bumi, dan ia memusnahkan kawasan perkampungan serta ladang-ladang pertanian dan perlu dibendung menggunakan binaan bersaiz besar diperbuat daripada besi dan tembaga? Jawapannya adalah Ya'juj dan Ma'juj adalah sejenis leburan batuan berwarna merah menyala yang sangat panas. Dalam ilmu geologi, batuan panas ini disebut sebagai lava.
Lava ini mengalir secara perlahan tetapi membawa kuasa pemusnah yang sangat dahsyat. Kaum yang disebut pada ayat 94 dalam surah Al-Kahfi menyebutnya sebagai dua perkataan, Ya'juj dan Ma'juj, kerana dua sifat pemusnahnya yang membakar dan bergelombang. Jadi, jika benar teori Ya'juj dan Ma'juj ini adalah lava gunung berapi, di manakah lokasi gunung berapi yang dimasukkan dan pada tahun bilakah ia meletus? Ini adalah satu hubung kait yang sangat menarik untuk saya ceritakan kepada para penonton sekalian. Selama bertahun-tahun mengkaji di manakah kemungkinan lokasi gunung berapi Ya'juj dan Ma'juj ini masih tersembunyi, saya telah terbaca tentang satu malapetaka yang sangat dahsyat pernah melanda dunia beberapa puluh tahun sebelum Nabi dilahirkan. Malapetaka ini dikenali sebagai Volcanic Winter of 536, iaitu telah berlakunya bencana pada skala global pada tahun 536 Masihi, iaitu 24 tahun sebelum Nabi dilahirkan di tanah Arab. Bencana ini disebabkan oleh letusan sebuah gunung berapi. Lokasi gunung berapi ini masih misteri dan sedang menjadi perdebatan di kalangan saintis. Kesan dari letusan besar gunung berapi ini telah menyebabkan berlakunya perubahan cuaca secara drastik di bahagian hemisfera utara bumi. Maksud mudahnya, bencana musim sejuk gunung berapi tahun 536 Masihi ini telah menyebabkan kawasan di Eropah Utara seperti Skandinavia, Rusia dan tanah besar China mengalami musim sejuk luar biasa selama beberapa tahun. Bencana ini bukan saja mengakibatkan berlakunya kebuluran besar-besaran dan penularan penyakit, malah telah meruntuhkan dua empayar paling hebat di dunia pada masa itu, iaitu Roman Byzantine dan Sassanid. Kerana itu, terdapat catatan sirah yang mengatakan semasa Nabi dilahirkan pada tahun 570 Masihi, tanah Arab tiba-tiba bertukar menjadi subur dan kaya dengan tumbuh-tumbuhan hijau serta hasil ternakan. Perubahan cuaca di bahagian hemisfera utara bumi telah mengubah iklim padang pasir di semenanjung Arab yang sebelum ini panas dan kering kontang dengan limpahan air hujan. Saintis klimatologi pada hari ini mengelarkan perubahan cuaca ini sebagai tanah Arab hijau, iaitu kesuburan mendadak yang mengubah padang pasir gersang dan tandus menjadi oasis hijau sejauh mata memandang. Walaupun begitu, bencana tahun 536 Masihi ini sebaliknya telah memusnahkan banyak komuniti manusia di bahagian utara Eropah, termasuklah di kawasan Rusia dan China. Kebuluran besar-besaran dan kemusnahan hasil pertanian dikatakan telah melahirkan satu kisah mitos di kalangan kaum Viking yang disebut sebagai Fimbulwinter. Fimbulwinter adalah salah satu daripada urutan peristiwa yang akan berlaku menjelang hari kiamat Ragnarok seperti disebut dalam mitologi Norse. Tapi ramalan Ragnarok seperti dipercayai oleh orang-orang Viking dan persamaannya dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah satu topik lain. Mungkin saya akan buat videonya kemudian. Berbalik kepada logik di antara Ya'juj dan Ma'juj sebagai bencana gunung berapi dan makhluk ganas. Saya tidak menafikan hadis-hadis sahih yang menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai makhluk ataupun manusia gasar. Cuba anda bayangkan apa akan berlaku jika musim sejuk gunung berapi tahun 536 Masihi berlaku sekali lagi pada zaman kita, tapi jauh lebih dahsyat. Negara-negara di bahagian utara seperti Amerika, Kanada, Eropah, Rusia, China, Korea dan Jepun dilanda musim sejuk berpanjangan akibat letusan sebuah gunung berapi raksasa. Apakah yang akan dilakukan oleh negara-negara ini apabila sumber pengeluaran makanan mereka jatuh merosot? Berlakunya kebuluran besar-besaran di kalangan rakyat mereka. Di sinilah akan bermulanya Perang Dunia Ketiga kerana semua negara-negara yang terjejas ini akan menggerakkan bala tentera mereka ke bahagian bumi yang lebih panas dan stabil seperti negara-negara yang berdekatan dengan Khatulistiwa seperti Asia Tenggara, sebahagian negara-negara Arab, Afrika, masuklah negara-negara Latin. Kebuluran inilah akan menjadikan mereka ganas, kejam dan tidak berperi kemanusiaan kerana krisis kebuluran yang mereka hadapi akibat berlakunya fasa penyejukan di bahagian utara bumi. Inilah perang Ya'juj dan Ma'juj seperti digambarkan di dalam hadis-hadis sahih. Ada plot twist tersembunyi dari Al-Quran dan hadis yang tidak pernah difikirkan oleh umat Islam. Ya'juj dan Ma'juj bukanlah makhluk bernyawa, tetapi satu bencana gunung berapi yang akan menyebabkan berlakunya kebuluran. Dan krisis kebuluran yang bakal berlaku ini akan menjadi pencetus kepada Perang Dunia Ketiga. Negara-negara di bahagian utara dunia akan melancarkan perang terhadap negara di bahagian lebih panas untuk merampas hasil makanan demi kelangsungan hidup. Jadi, persoalan terbesar perlu kita tanya. Di manakah lokasi tersembunyinya penutup sarkofagus besi bercampur tembaga yang pernah dibina oleh Zulkarnain pada satu masa dahulu? Semua hasil kajian ini secara terperinci dan lengkap berfakta telah saya huraikan dalam satu naskah digital. Naskah ini bukan untuk semua orang layak membacanya, hanya untuk mereka yang berani berfikir dan suka mencari kebenaran saja akan membaca dengan hati terbuka. Bagi mereka yang masih ragu-ragu, tidak mengapa. Saya sebagai penulis tiada hak untuk memaksa sesiapa pun membacanya. Di bahagian e-book ini, pembaca akan terkejut dengan satu pendedahan di mana lokasi sebenar penutup sarkofagus yang dibina oleh tentera Zulkarnain
pada satu masa dahulu masih tertimbus di bawah tanah berhampiran dengan sebuah gunung berapi berkembar. Saya tidak sabar untuk membaca apakah pendapat para pembaca sekalian tentang teori baru ini. Jangan rasa segan atau malu untuk berkongsi pandangan. Saya terbuka untuk menjawab setiap soalan pembaca e-book tulisan saya ini satu persatu. Disertakan sebuah lagi naskah digital yang menerangkan sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj dari huraian hadis-hadis sahih. Dan mereka yang tidak berminat membaca e-book ini, jangan risau. Saya akan bawa siri Ya'juj dan Ma'juj ini dengan video pengembaraan di luar negara dalam tempoh masa beberapa bulan lagi. InsyaAllah, jika ada rezeki, saya akan buat video pencarian struktur penutup besi Ya'juj dan Ma'juj ke sebuah negara di Kaukasus. Anda boleh klik link di bawah jika berminat. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel ini. Kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih.